Cikgu Aini. Assalamualaikum semua. Hari ni cikgu nak kongsi bagaimana nak buat kad sifir. Dalam satu kad kita boleh dapat 9 sifir. Kita boleh tulis 9 sifir dalam satu kad sahaja. Okey, jom kita mulakan. Pertama sekali kita gunakan kertas lukisan. Sebab kertas lukisan dia tebal. Okey, kita ukur panjang dia 14 cm. 14 cm. Okey, lebar dia pun 14 cm juga. Jadi dia akan jadi segi 4 sama. Okey, kita bahagikan kad kita kepada 2. Kita ukur 7 cm dan 7 cm. Kat tengah-tengah kita tandakan dahulu. Lepas tu kita gariskan kat tengah-tengah kad kita. Okey, bila kita dah buat ukuran, kita potong kad kita menggunakan pisau. Hati-hati ya bila menggunakan pisau. Okey, dah siap potong. Kita lipat di bahagian tengah yang telah kita tandakan tadi. Yang kita garis tadi, kita lipat di tengah-tengah. Mendapatkan lipat 2 macam tu. Okey, seterusnya kita tandakan di setiap 1 cm. Okey, kita tandakan titik untuk senang kita gariskan nanti. Okey, dah siap tanda di bahagian kiri dan kanan titik-titik. Bahagian atas juga kita ukur 1 cm. Untuk kita gariskan atas dan bawah. Okey, kita gariskan. Ni pembahagilah untuk kita hentikan potongan kita nanti. Sebab kita nak potong dengan pisau. Okey, dah siap tanda semua. Kita gariskan di setiap 1 cm yang kita telah tanda tadi. Siap gariskan. Kita gariskan satu bahagian je ya. Tak perlu gariskan untuk semua bahagian sebab kita potong daripada sini nanti. Okey, apa tunggu lagi? Kita ambil pisau, kita potong di bahagian bergaris. Ikut je garisan tu kita potong satu persatu. Okey, dah siap potong, dia akan jadi macam ni. Bahagian tengah tadi tu dia terpotong sekali. Okey, dah siap potong.
Bila dah siap potong, kita padamkan balik garisan-garisan yang telah kita tandakan tadi supaya nampak lebih kemas dan lebih cantik. Seterusnya, kita ambil satu keping lagi kertas lukisan dan kita ukur 14 cm juga panjang dia. Okay, panjang 14 cm. Okey. Dan lebarnya 12 cm. Lebarnya 12 cm ya. Okey, kita tandakan pula pembahagi yang 12 cm tu kita tandakan kat tengah-tengah dia 6 cm. Lepas tu kita gariskan di tengah-tengahnya. Seterusnya kita potong di bahagian yang telah digaris. Potong hati-hati ya. Okey, potongan tadi kita masukkan dalam yang cut yang mula-mula kita potong tadi. Kita anyam seperti kita anyam tikar. Kita masuk selang-seli ya. Okey, kita dah boleh tulis sifir-sifir kita. Kita mulakan dengan sifir 2. Kita tulis satu persatu sifir 2. Seterusnya sifir 3. Tulis sifir 4 dan seterusnya sifir-sifir lain lah sampai sifir 9. Dah siap kita punya kad sifir. Senang kan nak buat kad sifir? Nak bawa ke mana-mana pun senang sebab satu keping je. Selamat mencuba dan selamat menghafal sifir. Bye.